Ni dia pencabar baru untuk motor touring adventure Morini Alltrack 450cc. Hangpa layan video ni sampai habis. Ni dia adventure touring bike terbaru daripada Morini Alltrack 450cc. Untuk enjin main dengan 449.5cc double piston. Output pula 44.2 horsepower, 44 Nm torque. Main dengan fuel tank capacity 18.5 liter. Siap ada harness lagi dekat atas ni. Selain tu main juga dengan features off-road. Jom kita tengok satu persatu. Dan main siap dengan handguard. Dekat bahagian bawah pun ada satu skid plate. Exhaust muffler yang tinggi macam ni nak buat redha yang memang sesuai ni bang. Kurang clearance dia memang tinggi. Memang salah satu ciri-ciri off-road lah ni. Selain tu untuk abang-abang yang nak buat touring, box dekat belakang ni 3 biji dapat free je. Box pun bukan cikai-cikai tau. Original daripada Morini. Main juga dengan meter TFT yang boleh connect Bluetooth. Boleh tengok GPS semua dekat dalam ni. Dekat bawah pun ada satu USB port yang support Type-C. Tak habis lagi, main kita tengok tayar pula. Main dengan single display 4 port caliper daripada Jejuan. Dekat belakang pula ada single display, single piston caliper. Dua-dua tayar main lengkap dengan ABS. Ada TCS juga. Untuk features off-road, ABS, TCS boleh on off. Lampu bahagian depan belakang semuanya fully LED. Dekat depan ni siap ada projector light lagi. Kalau dah tunjuk semua spek ni, of course lah dia belanja bunyi. Jom. Syahdu bang, dengar bunyi pun rasa macam nak beli dah. Kalau nak dapatkan mudah je, tekan back dekat bawah. Nanti dia Rogers semua detail. Abang-abang dah layan video ni, nak minta tolong like, follow, share sikit tau. Until next review, bye bye. Assalamualaikum.